Assalamualaikum. Kita berada di Surau Al-Sabah sekarang ini. 2 hari lagi menjelang 10 Zulhijjah. Surau Al-Sabah akan mengadakan program korban sebanyak 16 ekor lembu akan dikorbankan secara gotong royong. Di sini adalah kawasan untuk memproses lembu-lembu yang telah disembelih dan dipotong 4, akan dibawa ke sini untuk proses seterusnya, iaitu melapah dan menyisih daging, memotong daging, menyisih daging daripada tulang dan memotong daging kepada bahagian-bahagian yang kecil untuk diagih-agihkan. Lembu yang telah dipotong 4 dibawa ke sini dengan 4-wheel drive dan akan diproses seterusnya. Ini adalah kandang lembu. Separuh daripada 16 ekor tu, 8 ekor telah sampai. Tengah-tengah berehat sekarang ni. Dan di sini adalah lubang di mana segala perut-perut ataupun kulit lembu dan sebagainya, segala waste daripada lembu yang tidak digunakan, yang tidak dikehendaki lagi lah kiranya, akan dibuang di sini dan dikambus. Satu lagi. Okey, ini adalah semua lembu-lembu yang akan dikorbankan. Ada 15 ekor di dalam kandang ni. Inilah kandang buat simpan lembu. Di situ ada lagi seekor lembu. Yang ini agak ganas sikit, jadi terpaksa ditambat di pokok agak jauh sikit daripada lembu-lembu biasa, lembu-lembu yang lain tu. Assalamualaikum. Hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 27 Mei 2026. Inilah hari Aidul Adha. Hari Raya Aidul Adha kita akan buat korban. Kau tahu padam. Kita akan memulakan acara korban. Sembelihan yang pertama adalah lembu yang telah dihadiahkan oleh Perdana Menteri. Kita akan keluarkan lembu yang pertama untuk disembelih. Lembu ini adalah sumbangan daripada Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih kepada Menteri Malaysia kerana menghadiahkan lembu ini untuk dikorbankan atas nama Perdana Menteri, dan kita akan uruskanlah mengikut sepatutnya syariah, ya. Agak mencabar. سبحانه العظيم
Okey, lembu dah rebah. Kuat non. Jangan tarik, jangan tarik. Tolak lagi. Tolak. Akbar walillahil hamd. Water jet. Baik je tengah water jet, mengkik semua orang kan. Okey, ini Pablo, lembu nombor 1. Lembu nombor 1 Cik Aziz, Hanifah, Harifin, Hamidah, Syazlina, Norma, Dola. Okey, benda tu yang ni agak ganas, ambil masa untuk ditumbangkan Pablo telah berjaya. Oh, bangun balik. ديننا حياة ديننا عطاء والكون من ضياء يستلهم الصفاء. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Okey, ini lembu nombor 2. Lembu nombor 2. Azman Mansur, Muhammad Khairi, Tengku Fatimah, Nur Aini, Abdul Hamid. Nombor 2. Haji Syarif Bidin, Tabedah, Mahmud. Belum bagi Muhammad Arif ada. Pegang. Adi stop. Jaya mata. Okey, tengah tumbangkan lembu nombor 3. Ni kena alih ni yo. Lembu nombor 3 ni. Okey, ini lembu nombor 3. Oh. Jaga. Ini lembu nombor 3. Dr. Jaafar, Nora, Syuhada, Fauzan, Tuyanti, Muhammad Aizat, Haji Sabadin, Ziad bawa ke sini untuk di separuh lapah, dipotong 4, dibuang perut, potong 4 dan akan dibawa ke hadapan untuk proses selanjutnya. Okey, lembu dah siap dioperasi. Pablo akhirnya tumbang. Pablo ni. Pablo. Ingatkan Escobar. Ya, ini Matador punya standard ni. Okey, ini lembu nombor 4. Maisarah, Hisham, Mahfuz, Muhammad Amin Syarifuddin, Hamzah, Ummu Hariza, Dr. Siddiq, Sulong. Silong ni. Lagi. Ini lembu nombor 5. Amirul Faiz, Muhammad Fazli, Hajjah Azizah, Dato' Jamal Talib, Muhammad Azli, Muhammad Azlan, Zainal bin Mahat. Okey, sup dalam pembikinan. Okey, Tuan Haji Roslan. Cantik. Assalamualaikum Dato'. Mantan pengusi kita. Bagus Ni semua otai-otai. Okey. Ya. Atuk rehat Naik semenam. Tengah tumbang. Otai, atuk tengah berehat. Okey. Ada. Haji Zainal. Kata sikit. Itu geng Rumah saya nombor 7. Kerja lagi Ada. Yes, kami dah sidap. Relax je nampak. Untuk menyisih daging
Menggoreng daging dan memotong-potong daging. Nah, sini kita potong tulang menggunakan mesin ni. Siti Roha, Nurai, Muhammad Syazwan, Muhammad Syarul, Muhammad Akhil, Rupina, Syed Hassan, Utus. Nombor nombor 6 ya. Tekan ke dalam. Okey. Lagi terus. Nombor 7. Bawa keluar. Tujuh, Suhaila, Faiz, Istanuddin, Zaliyah, Muhammad Yusuf Kasim, Hashim Hassan, Nur Razak, Syamuri. Ini nombor 7. 8. Ini nombor 8. Nurul Nahar, Nur Aina, Muhammad Sofi, Muhammad Azhar, Nur Alia, Muhammad Nur Azri, Nur Aini binti Abdul Razak. Silakan. Nombor 9, Haji Abbas, Haji Samiah, Muhammad Insanuddin, Aini Rohaya, Iswan Nurmalidah, Muhammad Khairul Aswad, Muhammad Najib. Ini nombor 10, Nur Hayati binti Maning, Nausara Fatihah, Haris Hairi, Muhammad Saleh Punan, Muhammad Khairul Zarif, Muhammad Saleh, panjangnya. Nur Aina Farihah, Muhammad Saleh Abkari Ahmad Ridwan. Dah, lambu 11. Lambu 11. Muhammad Fadli bin Ismail, Mazidah binti Harun, Muhammad Muaizuddin bin Ismail, Kuala Abu, Haji Abdul Qadir Syaban bin Saha. Lambu nombor 12. Ahmad Usaini, Adib Fadli, Suici binti Yusuf, Muhammad Ismail, Muhammad Fidaus bin Zainuddin, Muhammad Yusuf Abdullah, Musi bin Kasim. Ini lambu nombor 12. Sabaria, Aslina, Dr. Yasidi, Syazana, Muhammad Syazudin, Nurjan, Radia Hashim. Okey, ini lambu 13. Ini lambu 14. Nak sembelih? Puan Muhammad Jamaluddin Israf, Wan Pisah, Faizah, Ruana Syarifah, Nurul Aisyah. Okey. Abdul Muin dari hasil Fatihah, Tuan Amran, Ni Amma, Abdul Wahid, Izwan. Okey. Nombor yang terakhir, nombor yang ke-16. Tarik. Alright. وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه. Ini nombor 16. Ahmad Tamizi, Mahkamah, Dana Arif, Abdul Rahman, Siti Nurmiza, Anwar Masduki, Cik Ghazali bin Umar. Ini AJK punya. Okey. Boleh? Okey.
رضيت بالله ربا وبالإسلام Sini دينا tempat di sisih daging, potong daging, melapah dan sebagainya. سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا Okey. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا Ini dah ورسولا mana tu kesupnya balik lah. Kesuk semua dapat. Balik.